Okey, cara pasang W hook pada W tape. Tengok ini ekor dia. Kita tolak ekor ke dalam poket ni, ada poket ni, ada lubang Okey, pusing. Okey, lepas tu tolak dia poket ni masuk dalam hook ni macam ni. Okey. So W hook ni ada banyak jenis, tapi yang terbaik yang saya pegang sekarang. Kenapa? Sebab nampak satu dia akan lock pada W roller, kedua dia lock pada kain. Berbanding yang ni, nampak yang ni akan mudah jatuh. Sebab apa? Dia ni dia tak lock, nampak? Dia ada space. Okey, yang ni akan mudah tercabut daripada roller, mudah tercabut daripada kain, dia tak lock. Okey, yang ni yang terbaik, dia tebal, panjang. Okey, sekali lagi saya tunjuk cara pasang. Okey, duk tolak ekor dia ni ke dalam lubang W tape, pusing dan lock kan. Nampak? Saya lock pada kain tu. Nampak? Dan dia tak mudah tercabut pada hook. Hook ni tak mudah tercabut pada kain dan tidak mudah tercabut pada W roller sebab dia ada dua lock sini. Sini lock pada W tape, sini lock pada W roller. Okey, yang ni yang terbaik sebab saya dah pakai banyak. Yang ni nanti akan kenapa asyik tercabut. Nampak? Dia tak ada lock. Okey, itu sahaja cara pasang W hook pada W tape.